sedap kerja hari ni. Ana cuti hari ni. Hahaha. Miau miau. Buka dah. Siapa buka? Siapa buka kedai? Pelik. Siapa orang buka kedai ni? Tak ada orang buka. Pelik. Siapa buka kedai? Miau miau. Miau ni ke buka kedai? Ana cuti. Kau you tipu MC Basu. Pelik. Siapa buka kedai lampunya nyala dah? Wah, nyala lah kau dah. Tak ada orang pun. Oh, wah. I'm back, boss. Mai mana? Oh, sudah. Mai mana? Mak pun masuk kerja, Syah. Masuk kerja dah tengok ini berapa bulan. Pak Mei dah. Hah? Habis dah patah. Habis dah cuti patah. Tengok ni, kau pak ni kau tujuh. Tengok Syah tarik dah stop itu tu nak kelik dah. Baru mari mana baru mari? Oh, mata-mata nak cuti hari ni boleh masuk lewat lah. Bak Syah tak Aina cuti. Oh, lah ada grup WhatsApp sendiri deh. Nak ngopak boh dalam tu lah, nak ngata kau boh pun dalam tu lah. Oh, gitu. Syah cuti boh mari lewat masa ni sama lah. Dok. Kira nak kerja sore lah sama. Ba ada urusan lah. Ada urusan sama. Biar duduk nu kau Risha lah gapo layong lah ingat untuk tengok story IG yo. Alah, apa mari lewat hari ni? Mai mana? Pergi makan tadi. Pergi makan dengan William lah tu. Dok. Alah, William sore ni nak kena marah tu reti kau masa kerja. Nak date je sama. Ni kau dah ke? Balik jumpa juga. Alah. Moteng sama. Ingat sekolah kau moteng-moteng. Okey. Tak apa. Esok mai awal deh. Sebelum Aina masuk, Syah masuk, bawa buku kedai dah. Boleh. Tidak Syah kurang akal dengan mata dah leguk tu. Oh. Bigak juga ingat ke Aina tak ada. Mari lengge-lengge. Ingat baru boleh mari dia dua.